Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail bukan sekadar cerita pengorbanan, tapi penuh dengan rahsia keimanan dan ketundukan luar biasa. Apa sebenarnya mesej yang ingin Allah sampaikan? Satu, tunduk tanpa soal, tanda iman sejati. Nabi Ibrahim AS menerima perintah menyembelih anaknya tanpa ragu, beliau taat. Nabi Ismail AS pula berkata, lakukan apa yang diperintahkan ayah. Inilah iman, tunduk walau perintahnya berat. Dua, Allah tak mahu darah, tapi keikhlasan. Allah gantikan Ismail dengan seekor kibashih. Ini tanda bahawa Allah tidak mahukan pengorbanan fizikal, tapi ketundukan hati. Tiga, ujian cinta. Allah versus dunia. Siapa yang kita cinta lebih? Allah atau dunia dan manusia? Kisah ini ajar kita meletakkan cinta Allah di tempat paling tinggi, melebihi segalanya. Setiap tahun kita ingat kembali kisah ini bukan untuk sekadar hayati sejarah, tapi untuk muhasabah. Adakah kita sudah benar-benar menyerah diri kepada Allah seperti Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.